Ya, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharim dari Mniaga TV. Hari ini kita berada di Kajang bersama-sama dalam kelas gubahan bunga korporat dan juga bunga segar yang dianjurkan oleh SCCS dan dengan kerjasama Petals to You. Jadi ikuti video-video seterusnya dan juga feedback daripada para peserta dalam kursus ini. Industri floral korporat kini semakin mendapat permintaan daripada hotel, syarikat korporat, agensi kerajaan dan pelbagai organisasi di seluruh negara. Melalui kursus gubahan bunga korporat dan bunga segar, anjuran Champ Creative Solution 9 Berhad bersama Petals to You Florist, para peserta didedahkan dengan teknik gubahan bunga profesional, pemilihan bunga premium, aplikasi psikologi warna serta strategi membina kejayaan dan menjana pendapatan dalam industri floral. Bukan sekadar belajar menghasilkan gubahan yang cantik, tetapi memahami bagaimana seni floral boleh menjadi satu peluang perniagaan yang bernilai tinggi. Jom kita dengarkan perkongsian dari tenaga pengajar serta pengalaman peserta yang mengikuti kursus ini. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua peserta yang datang dan join program SCCS bersama dengan Petals to You, dan semoga berharap program ini akan boleh dapat berterusan dan kita boleh bantu ramai lagi orang. Terbaik. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih hari ini yang join kelas. Hari ini kita belajar round policy arrangement dengan law and law. Saya harap hari ini dapat membantu semua pelajar yang datang. Flower power. Saya Karunisa. Saya first time join kelas bunga ni lah. Ni hasil saya. Sebelum ni saya tak pernah gubah. Ni first time, kali pertama saya gubah dalam kelas ni. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Helmi. Ini adalah hasil gubahan daripada kelas ni. Saya banyak belajar tentang gubahan daripada A to Z lah. Terima kasih kepada kelas ni sebab dah ajar cara nak gubah bunga. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad. Ni gubahan saya masuk kelas ni. Alhamdulillah seronok kelas ni. Kelas ni sangat seronok. Saya tak pernah nak buat bunga. Jadi dia ajar saya dari A to Z lah macam tu. Ni hasilnya. Saya Sivian. Today kita orang belajar pasal proportional arrangement bunga. Yang ni long and low. So inilah hasil dia. Hai, saya Raiza. So hari ni saya masuk kelas bunga. Jangan tak percaya ya. Ini actually hobi saya sebab nak mereliefkan segala-gala stres yang ada. So that saya tak sangkalah pula sebenarnya buat bunga ni ada nombor-nombor semua kan. Dia nak kena balance. Dia ada skala-skala. So hari ni first time lah dengar macam-macam. Dengar posi. Saya dengar busybody adalah. Ada posi juga rupanya dalam kelas bunga ni kan. So not bad. Dan kalau you all nak join, boleh hubungi SCCS. So kita ada banyak lagi kelas bunga yang kita akan buat. Cheers!